Perbaiki bacaan surah An-Nas ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Okey, baik. Kita tengok sama-sama kalimah yang pertama. Minal jinnati. Mim baris bawah dibaca dengan bacaan pendek, kemudian nun baris atas bertemu dengan alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf jim dekat situ. Atas huruf lam ada tanda sukun. Kita jelaskan sebutan huruf lam. Kena ingat, huruf lam bukan di antara huruf qalqalah. Jangan dilantunkan sebutan huruf lam. Contoh kalau dilantunkan bunyinya macam ni. Minal jin. Jangan ada le tu. Kita jelaskan huruf lam. Minal jin. Minal jinnati wan nas. Dekat sini ada dua huruf nun yang bertanda sabdu. Kedua-duanya perlu dibaca dengan bacaan dengung dua harakat, wajibul gunnah dekat situ. Kemudian wan nas, kalimah wan nas, waw baris atas, selepasnya tu ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Dekat sini alif lam syamsiah. Tadi alif lam qamariyah. Macam mana kita nak bezakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah? Ni saya bagi tips sikit. Kalau atas huruf lam ada tanda sukun, itu menjadi bacaan alif lam qamariyah. Kalau atas huruf lam tak ada tanda sukun dan selepasnya huruf bertanda sabdu, itu alif lam syamsiah. Untuk penerangan lebih lanjut, insya-Allah nanti kita buat video yang lain khusus pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Yang sini cara bacaan alif lam syamsiah terus masuk pada huruf yang bertanda sabdu. Alif lam tak perlu dibunyikan. Yang waw baris atas terus masuk huruf nun. Wan nas, dan dengungkan bacaan huruf nun tadi tu. Okey, baik. Kemudian ujung sekali kita nak berhenti bacaan, berhenti dengan bacaan panjang dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Mad arid li sukun dekat situ hukum tajwidnya. Boleh. Jom kita sama-sama ulang bacaan ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Kalau faham, komen alhamdulillah. Kalau dapat sesuatu, jom kongsikan kepada seseorang.